Saya bulan 5 akan melakonkan sebuah drama pendek yang bertajuk Antara Cinta dan Penunggu. Cerita ini bukan cerita kecil dan diinspirasikan daripada kisah cerita bini-bini pengangster. Saya melakonkan sebagai watak Iskandar Wilson. Watak ini adalah seorang suami yang kelam kabut, suka bagi alasan pelik tetapi sangat sayang akan isteri-isterinya. Bekas gangster tapi cuba jadi lemah lembut. Saya Ain, saya memegang watak sebagai Maya, iaitu isteri kedua, isteri muda, manja dan kuat cemburu. Bapa pertama, pagi di ruang tamu. Babak pertama, pagi di ruang tamu. Sayang dalam hati, halaman isteri jua, seperti dunia yang Abang, teman apa tu macam baru kena samai je. Tak ada apa-apa awak. Saya cuma baca mesej motivasi ni. Mesej ni dia cakap isteri pertama ni ibarat permata. Baguslah tu. Tapi kenapa muka abang macam takut permata tu pecah? Kenapa telefon tu bang? Tak sama di kawan pejabat. Kawan, nama Maya? Macam mana tahu? Wanita bang, macam GPS, tak pernah silap. Abang, saya ni dah lama bersara dari dunia gangster. Tapi kalau abang tipu, boleh comeback semula. Tak perlu awak tak perlu comeback. Awak duduk di rumah tenang-tenang. Gagap je. Babak 2, kedatangan Maya. Assalamualaikum Abang Is. Saya bawakan nasi goreng cinta. Waalaikumsalam. Cinta siapa ya? Cinta Abang Is lah. Saya Maya. Isteri? Maksudnya saya ni jiran. Abang Iskandar, duduk. Sekarang abang kahwin senyap-senyap je. Tak bagi tahu saya. Tapi sempat permisian pula. Diam-diam, kita mungkin jelaskan. Seorang je. Besar ke, kecil ke, abang tetap main belakang
Soundul je. Saya cuma suka Abang Is sebab dia baik, manja. Lembut tu sebab dia takut saya. Baik tu sebab dia nak hidup lama. Babak 3 suasana tegang bertukar menjadi lucu. Maya, saya dulu ketua geng Dewi Malam. Dewi Malam. Tapi sejak saya kahwin, saya insaf. Tapi kalau hati ni sakit, tangan ni cepat je gatal tau. Tak apa kak, saya boleh tolong guna tangan kak. Jangan tu saya kan. Alahai, lembutnya budak ni. Mereka nak ajak gaduh, rupanya nak urut. Betul tak awak? Ni kita kena saling bantu-bantu. Abang diam dulu, saya tengah bagi tazkirah ni. Maya, saya tak marah awak sangat pun. Salah saya juga sebab tak banyak rolkan masa dengan Iskandar. Kadang-kadang lelaki ni bila tak cukup perhatian, dia cari perhatian lain. Saya juga dah cakap. Saya tahu Abang Is dah kahwin. Tapi saya still ikut perasaan. Saya masih ikut perasaan. Saya minta maaf tak? Maaf kita lima. Tapi satu je pesanan saya. Jangan rosakkan rumah tangga orang lain. Tak ada bahagia kalau mula dengan salah. Saya faham tak? Saya tahu diri. Alhamdulillah. Akhirnya semua tenang. Jadi jangan gaduh-gaduh. Maya, awak tak perlu undur diri. Abang janji abang tak nak kahwin 3. Betul dia, kahwin 2 je. Sumpah, abang janji. Abang tidur luar dengan nyamuk. Penutup. Abang. Maya, bawa balik ni. Nasi ni rezeki, bukan kenangan pahit. Terima kasih kak. Akak sebenarnya baik walaupun sebenarnya nampak garang. Garang ni tanda sayang. Kalau tak sayang, saya dah biar awak kena belasah dengan seduk tadi. Terima kasih kepada dulu isteri abang yang bagi peluang kepada abang untuk membaiki. Ada bang. Terima kasih abang banyak. Pengajarannya satu je bang. Dalam rumah tangga, jangan tipu. Dalam cinta, jangan rampas. Dalam marah, belajar maafkan. Itu untuk kak. Sebab yang kuat bukan orang yang paling berlawan, tapi yang tahu bila perlu mengalah. Betul. Kadang-kadang hidup ni tak perlu jadi gangster pun untuk nampak kuat. Tapi cukup jadi manusia yang jujur dan berani mengaku salah.